Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakib bin Muhammad Shah, nombor metrik 075835. Jadi insya-Allah ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk fasisme. Baik, saya akan teruskan dan mulakan dengan pengenalan. Fasisme muncul pada awal abad ke-20 sebagai ideologi yang menjanjikan kestabilan kerana masyarakat berada dalam krisis. Namun di sebalik slogan nasionalisme dan perpaduan, ia membawa kepada penindasan, kehilangan kebebasan dan tragedi kemanusiaan. Dan memahami fasisme ni membantu kita melihat bagaimana ideologi ekstrim boleh berkembang serta menjadi pengajaran penting bagi mengelakkan kesilapan sejarah itu berulang lagi. Saya Muhammad Akram bin Samani, nombor metrik 075567. Saya akan menerangkan berkenaan dengan latar belakang sejarah kemunculan ideologi fasisme. Untuk yang pertama adalah akar pemikiran awal. Wujud perdebatan tentang asal-usul fasisme dan ada setengah sarjana mengaitkan asal-usul kewujudan fasisme ini dengan radikalisme Jacobin semasa revolusi Perancis. Apa yang menyebabkan setengah sarjana mengaitkan kemunculan ideologi fasisme moden ini dengan radikalisme Jacobin semasa revolusi Perancis adalah kerana ada unsur-unsur persamaan di antara struktur radikalisme Jacobin ini dengan fasisme moden. Ada 3 persamaan, iaitu yang pertama adalah autoritarianisme, dan yang kedua kekerasan politik, dan yang ketiga mobilisasi massa. Mobilisasi massa ini bermaksud ia menggerakkan orang ramai secara besar-besaran untuk menyokong tujuan politik, sosial atau ideologi. Seterusnya yang kedua, sebab munculnya ideologi fasis ini adalah dia sebagai reaksi terhadap era pencerahan. Fasisme berkembang sebagai penolakan terhadap liberalisme, kebebasan individu dan rasionalisme, iaitu nilai-nilai yang diperkenalkan pada era pencerahan. Yang ketiga, dikatakan sebab kemunculannya ideologi fasis ini adalah ketika krisis selepas Perang Dunia yang Pertama. Ketika itu negara-negara Eropah mengalami kemerosotan ekonomi, ketidakstabilan politik dan pengangguran tinggi. Dan kemudian fasisme ini muncul sebagai janji kestabilan dan kekuatan nasional. Melalui apa? Melalui autoritarianisme dan nasionalisme radikal. Kemudian apabila bercerita tentang ideologi fasis ini, ada satu tokoh yang menggerakkan ideologi fasis ini ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu Benito Mussolini. Peranan Benito Mussolini. Mussolini bermula sebagai sosialis, kemudian beralih ke nasionalisme radikal. Pada tahun 1919, dia menubuhkan Fasci Italiani di Combattimento. Kemudian pada tahun 1921, Fasci Italiani di Combattimento itu di-upgrade dibentuk menjadi Parti Fasis Nasional, iaitu Parti Fasis pertama dunia. Kemudian dikembangkan dan kemudian parti ini berkuasa di Itali pada tahun 1922. Dan bermulalah pada tahun 1922 ini era pemerintahan fasis moden. Yang kelima adalah penyebaran ke negara lain. Fasisme ini menjadi inspirasi kepada gerakan serupa di Jerman, Sepanyol dan juga Hungari dan Romania. Semua berkongsi ciri yang sama, iaitu pemimpin mutlak, nasionalisme ekstrim, militarisme dan anti-demokrasi, di mana ia akan menjadi faktor besar kepada tercetusnya Perang Dunia Kedua. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri fasisme. Bagaimana kita nak mengenal sesebuah negara itu mempunyai ideologi fasis. Untuk yang pertama adalah kepimpinan mutlak, di mana kepimpinan mutlak ini adalah pemimpin mempunyai kuasa penuh ke atas negara dan rakyat, dan rakyat hanya dianggap sebagai alat untuk menjaga kepentingan negara semata-mata.
Kemudian pandangan individu diketepikan dan tidak diterima. Hanya pemimpin sahaja yang berkuasa mutlak. Untuk ciri-ciri yang kedua adalah militarisme dan musuh imajinasi. Militarisme ini adalah pembentukan kekuatan ketenteraan secara agresif, dan negara sentiasa digambarkan berada dalam keadaan terancam, dan rejim mencipta musuh melalui propaganda, teori konspirasi dan naratif ancaman ideologi. Kenapa mereka membuat sedemikian? Kerana bagi mereka sokongan rakyat mudah diperolehi melalui naratif bahaya. Untuk yang ketiga adalah ideologi identiti tulen, di mana hanya identiti nasional asli sahaja dianggap sah, dan pengaruh luar ataupun orang yang bukan nasional, yang punya identiti nasional yang asli, dianggap sebagai ancaman. Untuk ciri-ciri yang keempat adalah penolakan rasionaliti, iaitu penggunaan akal logik dan hujah. Bagi negara fasis, akal dilihat melemahkan kesatuan bangsa. Mereka menganggap emosi perlu didahulukan daripada akal, dan mereka menolak wacana intelektual. Untuk yang kelima adalah penafian hak asasi. Mereka mendiskriminasi kaum dan menindas martabat manusia. Untuk yang keenam adalah politik berasaskan keganasan. Kekerasan, ketakutan dan manipulasi diguna untuk mencapai matlamat ataupun untuk menjaga kepentingan negara. Untuk yang ketujuh adalah pemerintahan elit. Sesebuah negara itu dikuasai oleh kumpulan elit yang kecil, manakala rakyat tunduk kepada sistem totaliter. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Hasbullah, nombor matrik 075952. Jadi penerangan saya seterusnya iaitu tentang faktor kebangkitan fasisme. Jadi kebangkitan fasisme ni bukan hasil satu sebab sahaja. Ia adalah gabungan beberapa faktor, iaitu yang pertama kesan Perang Dunia Pertama, yang kedua kegagalan demokrasi, yang ketiga kemerosotan ekonomi, yang keempat propaganda media, yang kelima ketakutan terhadap komunisme, yang keempat nasionalisme yang melampau. Jadi perang ini menghancurkan ekonomi terjejas, politik rapuh. Jadi kombinasi ini membuka ruang untuk fasisme bergerak. Jadi pada slide seterusnya saya akan menerangkan secara terperinci setiap faktor satu persatu. Okey, jadi faktor yang pertama iaitu kesan Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama ni yang berlaku sekitar 1914 sehingga 1918 menyebabkan kerosakan besar kepada ekonomi dan struktur sosial Eropah. Jadi banyak bandar terbakar, industri lumpuh, dan pembelajaran perang mengakibatkan hutang besar. Jadi perjanjian damai selepas perang ni berlaku. Contohnya perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles meletakkan beban kewangan dan kerugian terutamanya kepada negara Jerman. Jadi akibatnya wujud inflasi, pengangguran dan kemerosotan kualiti hidup. Jadi kesan-kesan ini menimbulkan kekecewaan meluas terhadap kerajaan dan politik konvensional yang dilihat gagal mengurus krisis. Jadi seterusnya iaitu krisis ekonomi dan ketidakpastian sosial. Jadi krisis ekonomi ini selepas perang termasuk kemelesetan, pengangguran meluas dan kemiskinan, membuatkan sebahagian besar rakyat ni khususnya kelas pekerja dan kelas menengah berasa terancam. Jadi ketika kehidupan seharian menjadi sukar, jadi sokongan terhadap partai-partai dan gerakan-gerakan yang menjanjikan penyelesaian segera meningkat. Jadi fasisme ni menawarkan naratif pemulihan ekonomi, peluang pekerjaan melalui pembangunan
semula ketenteraan atau infrastruktur dan janji kestabilan yang tampak lebih cepat daripada proses demokrasi yang panjang. Jadi saya nak tegaskan di sini bahawa yang bukan semua orang yang menyokong fasisme ni, tetapi golongan yang paling terkesan sahaja lebih mudah dipengaruhi oleh janji-janji penyelesaian segera ni. Jadi seterusnya faktor yang ketiga, iaitu kelemahan sistem demokrasi dan kerajaan lemah. Jadi selepas perang ni, banyak kerajaan demokratik di Eropah ni mengalami pergolakan politik. Jadi kabinet tumpang kerap, perpecahan parti dan kesukaran membuat keputusan penting. Jadi demokrasi ini dilihat terlalu lembab untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi dan sosial. Jadi kelemahan ini mengurangkan keyakinan rakyat terhadap demokrasi sebagai sistem untuk menyelesaikan masalah. Jadi membuatkan mereka ni lebih tertarik untuk pergi kepada alternatif authoritarian yang menawarkan keputusan cepat dan kawalan tegas. Jadi faktor yang seterusnya iaitu faktor yang keempat, yang mana nasionalisme melampau, militarisme dan identiti rasional. Jadi nasionalisme melampau ni ialah inti kepada ideologi fasis yang mana menempatkan bangsa dan negara di atas hak individu. Selepas kekalahan dan kehinaan perang, seruan mengembalikan maruah bangsa menjadi nasional. Jadi fasisme ni mempromosikan imej negara yang gagah, semangat kesatuan yang kuat dan sering menggabungkan unsur militarisme, iaitu mengagungkan ketenteraan serta menekankan disiplin, kepatuhan dan latihan. Jadi ini dapat menyatukan kumpulan yang mengalami rasa malu nasional dan memberikan identiti kolektif baru. Selain itu, faktor yang kelima iaitu ketakutan terhadap komunisme dan sokongan golongan elit. Jadi selepas revolusi Rusia pada tahun 1917, kebangkitan idea-idea kiri dan gerakan revolusioner di Eropah menimbulkan ketakutan kepada golongan elit. Jadi pemilik modal dan golongan elit serta pemilik modal dan konservatif. Jadi mereka ni bimbang akan kehilangan harta dan kedudukan sosial mereka ni. Oleh sebab itu, sebahagian golongan elit ni dia melihat fasisme sebagai benteng dan alat untuk menentang komunisme dan mengekalkan susunan sosial sedia ada mereka. Jadi sokongan daripada golongan ini memberikan fasisme ni lebih kuat dari segi kewangan, jaringan politik dan legitimasi sosial yang mempercepat kebangkitan gerakan tersebut. Akhir sekali, faktor yang keenam iaitu propaganda, mobilisasi massa dan pemimpin karismatik. Jadi fasisme ni sangat bergantung kepada propaganda yang sistematik, iaitu kawalan media dan ceramah besar. Jadi simbol kuat dan perhimpunan massa. Jadi propaganda ni dia memainkan peranan sebagai untuk memainkan emosi rakyat, supaya rakyat ni jadi kemarahan dan ketidakpuasan dan membina naratif musuh yang jelas. Contohnya macam minoriti golongan kiri dan negara luar. Jadi selain itu, pemimpin karismatik ini memainkan peranan utama, yang mana pemimpin seperti Benito Mussolini, Adolf Hitler tu menggunakan retorik yang kuat, imej heroik dan komunikasi massa untuk menciptakan ikatan personal dengan penyokong, menggalakkan pemujaan peribadi dan mengurangkan persoalan terhadap tindakan authoritarian. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya saya sambung kepada implikasi dan penyebaran fasisme. Jadi fasisme ialah satu ideologi politik yang sangat authoritarian, berasaskan nasionalisme melampau dan penolakan terhadap demokrasi. Yang pertama, dari segi implikasi politik, pertama sekali dari sudut politik ni, fasisme memberi kesan yang sangat besar. Ideologi ini menolak demokrasi dan kebebasan bersuara. Kuasa politik biasanya tertumpu pada seorang pemimpin atau satu parti sahaja.
Contohnya di Itali, di bawah pemerintahan Mussolini, media, polis dan institusi negara dikawal ketat. Sebarang bentuk kritikan dianggap sebagai ancaman kepada negara. Jadi ruang untuk rakyat bersuara atau berbeza pendapat tu hampir tidak akan wujud. Yang kedua, implikasi sosial. Fasisme mencipta suasana takut dan tidak percaya. Ia menaikkan satu kaum atau golongan sebagai menjadi lebih tinggi daripada yang lain. Ini menyebabkan diskriminasi seperti yang berlaku kepada orang Yahudi di Jerman. Propaganda yang berterusan membuatkan masyarakat memandang golongan tertentu sebagai musuh negara. Jadi lama kelamaan ia mengubah cara berfikir dan bertindak sehingga hilang rasa empati. Dan yang ketiga, imperiasi antarabangsa. Fasisme mendorong tindakan ketenteraan yang agresif. Ideologi ini sering menggalakkan perluasan kuasa dan penjajahan. Akhirnya tindak tanduk negara-negara fasis ini menyebabkan salah satunya berlakunya Perang Dunia yang kedua. Dan yang keempat adalah mekanisme penyebaran fasisme. Jadi bagaimanakah fasisme ni tersebar? Antara mekanisme utama ialah propaganda besar-besaran melalui radio, poster, surat khabar dan sistem pendidikan. Pemerintahan fasis ni menyebarkan slogan naratif tertentu supaya rakyat percaya bahawa pemimpin mereka adalah penyelamat negara. Di samping itu, kerajaan fasis mengawal semua maklumat. Rakyat hanya menerima versi cerita yang memihak kepada pemerintah sahaja. Dan yang kelima, faktor yang membantu penyebaran. Fasisme mudah berkembang ketika masyarakat berada dalam keadaan tertekan. Selepas Perang Dunia Pertama, banyak negara mengalami krisis ekonomi dan pengangguran yang tinggi. Dalam keadaan rakyat kecewa dan tidak percaya dengan kerajaan lama, fasisme ni tampil dengan janji kestabilan dan pemulihan ekonomi yang cepat. Walaupun ia kedengaran menarik, ia akhirnya membawa kepada penindasan dan peperangan. Dan terakhir, nombor 6, pengejaran untuk hari ini. Walaupun fasisme ni klasik sudah berakhir, tetapi unsur-unsur masih boleh muncul dalam bentuk yang baharu, dalam bentuk moden. Contohnya melalui propaganda digital, politik kebencian dan manipulasi emosi rakyat. Jadi sebab itu kita perlu terus mempertahankan nilai demokrasi, toleransi dan empati supaya sejarah gelap fasisme tidak berulang. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yatimi bin Muhammad Razi, nombor metrik 076213. Saya akan menerangkan tentang perbandingan antara fasisme di Itali dan nazisme di Jerman. Baiklah, di sini kita lihat persamaan utama. Kedua-duanya ialah anti-demokrasi dan menyokong pemerintahan satu parti, di mana kedua gerakan ini menolak sistem demokrasi liberal yang mereka anggap lemah. Dan mereka ni percaya bahawa kestabilan hanya boleh dicapai melalui satu parti. Yang kedua ialah pemimpin authoritarian sebagai pusat kuasa, iaitu pemimpin yang arahan ataupun keputusan mereka itu tidak boleh dicabar. Jadi semua keputusan dan dasar negara bergantung kepada arahan mereka. Contohnya ialah Mussolini dan Hitler. Yang ketiga ialah kawalan ketat terhadap media, propaganda dan pendidikan. Baiklah, kedua-dua fasisme di Itali dan nazisme di Jerman ini, kedua-dua ni menggunakan media, poster, radio, sistem pendidikan untuk menyebarkan ideologi-ideologi mereka serta memastikan rakyat sentiasa patuh kepada negara dan pemimpin. Yang keempat ialah persamaannya ialah mengutamakan kesetiaan mutlak kepada negara dan pemimpin, di mana rakyat mereka ini dididik supaya meletakkan kepentingan negara di atas segala-galanya dan menganggap pemimpin sebagai penyelamat bangsa. Baiklah, seterusnya ialah perbezaan utama. Perbezaan utama daripada fasisme Itali dan nazisme Jerman. Pertama ialah asas ideologi mereka. Fasisme di Itali, mereka fokus kepada negara sebagai entiti tertinggi, iaitu perkauman bukan asas utama, di mana fasisme Mussolini lebih menumpukan kepada kekuatan negara dan kebangkitan semula Empire Rom.
Jadi perkauman tidak menjadi asas utama. Dan Nazisme Jerman berteraskan ideologi perkauman ekstrim dan ketuanan Aryan, yakni dilandaskan kepada kepercayaan bangsa Aryan, bahawa bangsa Aryan ini adalah bangsa unggul yang membawa kepada diskriminasi perkauman, akhirnya berlakunya pembunuhan besar-besaran seperti Holocaust. Yang kedua, perbezaan utama ialah matlamat politik. Fasisme di Itali mengembalikan kegemilangan Itali dan perluasan di Mediterania, di mana Mussolini ini mahu menguasai Mediterania dan mengembalikan kegemilangan Itali sebagai kuasa besar seperti zaman Rom dahulu. Dan Nazisme pula membentuk Lebensraum melalui penaklukan Eropah Timur. Yakni Hitler ini mahu meluahkan wilayah Jerman dengan menakluki Eropah Timur supaya boleh dijadikan ruang hidup baru bagi bangsa Aryan. Baik. Yang ketiga ialah hubungan dengan agama. Fasisme di Itali bekerjasama dengan gereja, yakni Lateran Treaty pada tahun 1929. Melalui Lateran Treaty ini, Mussolini mencapai persetujuan dengan gereja untuk saling menyokong demi kestabilan di Itali. Nazisme Jerman pula menganggap agama sebagai ancaman dan cuba menggantikannya dengan ideologi parti. Mana Hitler melihat agama ini, termasuk Kristian, sebagai ancaman kepada ideologinya sendiri. Jadi rejim ataupun Hitler ini cuba menggantikan agama dengan pemujaan negara dan pemimpin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Amin bin Sahnunizan, nombor metrik 076334. Baik. Seterusnya kita kepada slide, iaitu fasisme dalam kontemporari, dalam dunia kontemporari. Fasisme dalam dunia kontemporari merujuk kepada bentuk-bentuk baharu fahaman ataupun gerakan ataupun amalan politik yang mana ia mempunyai unsur fasis, tetapi tidak semestinya pada kini dipanggil dengan nama fasisme. Ianya biasanya muncul dalam pelbagai bentuk ataupun nama yang lebih halus yang disesuaikan dengan konteks moden. Contohnya adalah pemerintah yang berautonomi dan seterusnya sepertinya propaganda digital dan kawalan maklumat, dan juga adalah nasionalisme yang ekstrim. Baiklah, slide yang seterusnya adalah ciri-ciri ataupun contoh fasisme moden. Yang pertama adalah pemerintah yang berautonomi, iaitu ia mengutamakan kesamarataan kesemua rakyat sama ada ianya kaya atau miskin. Yang kedua adalah pemerintah berkuasa mutlak dan juga kawalan ketat terhadap pelbagai media dan juga maklumat. Dan poin yang ketiga adalah penggunaan kuasa askar dan polis untuk mengawal rakyat. Baiklah. Yang kedua pula adalah kenaikan nasionalisme yang ekstrim, iaitu penolakan imigrasi yang sangat melampau sehingga menimbulkan kebencian di antara beberapa kaum ataupun rakyat. Yang kedua, suara ketulinan budaya di antara rakyat yang muncul di antara rakyat yang ekstrim. Yang ketiga, penolakan globalisasi di dalam negara. Dan yang keempat adalah penggunaan propaganda dan ketakutan untuk sokongan politik. Dan juga yang terakhir adalah propaganda digital dan kawalan maklumat. Ianya menyebabkan berita-berita palsu berkenaan isu dalam negara ataupun luar negara. Ia juga menyembunyikan atau memurtaberlitkan fakta ataupun keadaan yang sedang berlaku di dalam negara dan juga di luar negara. Yang ketiga, internet yang dikawal ketat oleh kerajaan. Yang keempat adalah menambah ketakutan kepada rakyat melalui media massa yang mempengaruhi kebanyakan ataupun yang mempengaruhi hak kebebasan rakyat. Dan kesimpulan bagi tajuk kami adalah fasisme moden kini tidak lagi muncul secara terang-terangan seperti di Italia Mussolini ataupun Jerman Hitler, tapi
Ianya wujud dalam bentuk authoritarianisme ataupun yang kita panggil sebagai autoritarianisme yang terselindung. Secara keseluruhan, fasisme moden ialah ideologi dan amalan politik yang berasaskan kawalan sepenuhnya di dalam negara ataupun terhadap rakyat yang akan menimbulkan ketakutan dan membataskan hak kebebasan rakyat itu sendiri. Tapi ianya menggunakan cara yang lebih halus dan teknologi moden untuk mengekalkan kuasa mereka. Sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.